Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel Nothing Ting Ting Ting. Hi guys, selamat malam. Okay, so korang tengok video Pak Wan tadi kan, which is kita unboxing kamera. Tapi kali ni kita continue balik untuk part tu sebab video Pak Wan tadi dia terlalu panjang. So aku tak nak panjangkan kamera sebab jenuh aku nak edit nanti. Part tu ni kita akan continue untuk kita nak showkan features ataupun physical benda yang kita beli tu. So inilah bendanya yang aku nantikan. Kau tahu tak, aku macam tak expect lah aku boleh dapat benda ni dengan, aku boleh beli benda ni dengan harga ribuan ringgit weh. Dia bukan ratusan ringgit tapi ribuan ringgit. Kau bayangkan kau kerja penat-penat, kau habiskan duit untuk benda ni. Dan aku rasa benda ni very function dan berguna untuk aku. So that after this aku dah ada kawan. Kalau aku tak ada kawan manusia pun aku boleh berkawan dengan benda ni. Aku akan bercakap seorang-seorang and mungkin orang akan fikir aku gila lah lepas ni. Tapi tak apa, yang penting benda yang kita buat tu masyuk je. Kita akan turn on this camera. Kita akan turn on, lepas tu kita akan tunjuk apa. And aku akan try untuk bagikan kepada korang dia punya apa ni, dia punya quality, dia punya quality daripada benda ni. Kita akan comparekan yang sini dengan yang sini. Aku tak boleh makan. Oh my god, jatuh. Oh my god, my baby. Comelnya. Oh. So, how to turn on this camera? Dia ada butang kat tepi ni, kalau korang boleh nampak. Kita akan tekan lama-lama kat sini. Dia akan terus buka. Tada! Nampak kan? Wih, dah buka dah baby aku. Oh, inilah kamera dia. Kalau daripada depan macam ni, daripada belakang korang boleh tengok dia punya macam ni. And yang paling best sekali, dia punya ni dia punya apa ni? Dia punya ni kita boleh buka. Kita boleh lipat ke atas macam ni. Nice kan? Nice kan korang? Korang nampak tak? Comel. Dia punya quality video pun lawa. Okay, jap. Aku akan try untuk rekod Okay, so kamera ni dia AI punya kamera. So dia smart kamera. So korang boleh bagi hint je dekat dia. Boleh bercakap dekat dia. Tapi before that korang kena setting dulu lah. Setting dulu dia punya feature-features tu korang nak guna. So dia boleh cakap. Contohnya macam kita cakap, "Hi, turn on kamera," nanti dia akan buka. Ataupun kita boleh bagi hint tangan like that. Kalau macam ni untuk start record, and bila dah record kita nak stop, kita akan buat juga macam ni, dia akan stop untuk record. Okay, so sekarang ni aku akan try features yang features yang voice. Okay, start record. Nampak dia dah record kan? Kau nampak tak? Dia dah record. Okay, so dia adalah resolution 4K. Resolution 4K daripada kamera ni sendiri. Korang tengoklah betapa cantik ni, betapa, oh my god. Lepas ni memang kita akan buat konten, kita akan buat vlog sahaja. Kita akan memang fokus buat video YouTube. Korang kena subscribe YouTube aku tau. So lepas ni memang kalau aku pergi mana-mana, memang aku bawa benda ni untuk rekod je. So aku boleh lah nak pergi kata review makanan ke, ataupun nak review kedai-kedai ku kan guys. Hello. Nanti aku akan letakkan video ni dekat dalam kamera ni, and korang akan compare lah, tengoklah video dia macam mana. Dan ni adalah video pada waktu malam. Okay, so kalau kita nak stop record, tadi aku dah cakap yang start record kan. Kalau aku nak stopkan record, aku akan buat macam ni je. Sekejap Okay, dia dah save. Nampak kan? Dia dah save. So cara kita nak tengok, kita just split je macam ni. Kita boleh nampak. Dia dah record kan? Kau nampak tak? Dia dah record. Okay, so dia adalah resolution 4K. Ya Allah. Lepas ni kita akan buat konten, kita akan buat vlog sahaja. Oh my god. Okay, so untuk kamera ni, dia banyak gila features kat dalam ni. Seriously aku kata super cute. This kamera sangat berkualiti tinggi dan bakal jadi kawan aku bila aku nak pergi mana-mana. Love it so much. So aku rasa ini adalah satu pencapaian yang terbesar aku lah, which is aku boleh beli dengan harga ribuan ringgit. And I hope aku akan lebih semangat lagi untuk buat konten. Dan mungkin aku akan lebih fokus pada YouTube dah lepas ni, sebab after 6 months aku dah lama gila tak buat YouTube. Tapi dengan ada benda ni, aku nak fokus pada YouTube dan juga pada TikTok aku. So kan, aku rasa macam, kau tengoklah,
Cantik kan? So kalau korang nak letak dia pun boleh, nak panjangkan dia pun boleh. Macam tu. Kalau korang yang kaki motor pun boleh juga naik, sebab kita boleh jadikan dia sebagai dashcam. So guys, aku rasakan sampai sini sajalah aku vlog aku. Aku buat video ni bukan aku nak riak ataupun nak apa, but aku buat video ni as my value moment for me, because mungkin lah in the next 10 years ago, 10 years akan datang, aku mungkin akan tengok balik video ni. Aku mungkin akan tengok imbas balik kan apa yang aku beli and everything. Then this will be my bestie lah. Will be my bestie. Aku akan pergi mana-mana, aku akan bawa je dia, rakam je segala benda. Dan aku boleh rakam banyak sebab aku upgrade SD card 256 kalau tak silap aku. 256, dia ada 64, dia ada 32, 64, 128, tapi aku ambil yang 256 sebab kita nak rekod banyak video. Dan yang paling penting, this video ni, this kamera ni dia boleh terus transfer to telefon sebab dia ada aplikasi dia boleh connect dekat telefon dan kita boleh terus edit dekat telefon juga. Aku hanyalah, dah habis bateri. So guys, aku rasa sampai sini sajalah vlog aku pada hari ini. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. And sebelum aku nak end aku punya video ni, I hope that you guys support me by subscribe, comment. And this is my first journey untuk become a YouTuber yang akan lebih konsisten after this, and also my content on my TikTok. So don't forget to follow me and follow me to all my social media platform. Don't forget untuk turn on notification so that korang tak akan ketinggalan bila aku live or update any video baru. So I think sampai di sini sajalah. Terima kasih korang semua. Terima kasih ya Allah. Terima kasih for my friends and my dad yang support I dalam karya ni. I hope I can jadi orang yang lebih berjaya di masa akan datang. Walaupun bulan ni aku terpaksa menahan lapar dan dahaga demi kau. Tak apalah. Semoga aku rasa aku lagi murah rezeki. Dengan adanya benda ni, murah lagi rezeki aku untuk aku buat video, untuk masuk lagi income aku lebih banyak. And I hope that macam tu. Bye guys, jumpa lagi.